Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan Niza lagi. Okay, you all pernah tak terfikir bila kita nak macam sambut hari jadi dekat rumah kan, kita perlukan tempat untuk letak kek. Okay, jadi kadang-kadang tu bila kita nak susun kek, contohnya kita nak sambut hari jadi anak ke, hari jadi suami dan sebagainya kan dekat rumah. Lepas tu kita tak ada tempat untuk nak letakkan kek dengan kek tu terdedah. Okey, pernah tak terjadi keadaan yang macam mana nak letak kek ni supaya nampak kemas dekat atas meja kan? Lepas tu macam mana nak pastikan kek tu berada dalam keadaan yang tidak terdedah kepada lalat, habuk dan sebagainya. Okey, so kalau you all kan macam suka tema design yang macam klasik, nak pakai design yang kayu contohnya kan, you all boleh consider tempat letak kek yang macam ni tau. So yang ini Iza suka sangat dia punya design. Okay, sebab satu, dia ada stand. Okay, so bila stand kita letak kek, dia lebih tinggi daripada makanan lain kan, yang kita hidangkan dekat atas macam dessert table ke ataupun meja makan kan. So macam Iza suka pilih konsep yang kayu yang macam ni dengan colour walnut ni. Okay, sebab nampak dia lebih eksklusif, nampak dia lebih mahal dan nampak kayu dia kukuh dan berkualiti. Dan Iza suka kalau colour walnut dia combinekan dengan colour hitam. So ini memang cita rasa yang Iza cari. So dia punya bawah dia colour hitam, nampak mewah dan eksklusif. Yang penting nampak klasik. Okay, so dia ada stand macam ni, senang untuk kita nak letak kek supaya kek tu ada dalam kedudukan yang lebih tinggi. Dan bila kita letak kek tu kan, takkanlah kita nak biarkan kek tu terdedah kepada habuk kan. So ada sekali penutup. Okay, so yang bestnya penutup ni kaca, so dia lebih hygiene, selamat lah. Okay, dan dia punya ketinggian penutup ni pun bersesuaian dengan standard size kek yang ada. So bila kita nak display kek tu dekat meja makan ke ataupun dessert table kan, so boleh terus tutup kek ni dengan penutup kaca ni, dan sangat senang untuk kita nak buka dan tutup sebab dia ada tombol dekat atas ni. Okay, so senang untuk kita nak buka ataupun nak tutup. Alright, so you all bolehlah consider untuk cuba ada satu cake stand yang macam ni, yang eksklusif, berbentuk klasik, colournya elegan macam ni. Okay, so jangan lupa, okay, cuba dapatkan yang ini supaya hidangan kek kita lebih kemas, lebih tersusun dan yang penting terhindar dari habuk dan sebagainya sebab ada penutup ni. Okay, so jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.